Cuti kali ni, saya cabar diri untuk naik train yang paling low class, yang paling murah dekat India. So, are you ready? Macam tu kau nak pancat ni. Sumpah, tak kot. Mesti dia henti. Weh, sumpah naik macam ni weh. Aisyah, Sumpah naik macam ni. hello, Assalamualaikum. Hi everyone. Okay, sekarang ni sebenarnya kami tengah nak naik train Chennai Express dengan Elia. Annyeonghaseyo. Okay, walaupun dekat sini sebenarnya orang pandang kita semua pelik-pelik kan? Ya, dia orang pandang atas bawah weh. Kan? Kenapa? Something wrong with this? Okay, so sekarang ni kita nak naik train Chennai Express for the first time. I'm so excited sebab sebelum ni saya tengok movie Chennai Express je. Saya tak expect saya boleh ada experience untuk naik. So we are here. Yay! Okay, by the way, untuk siapa yang first time tengok vlog saya, my name is Aisyah. Saya pelajar medik dekat USM KLE, Karnataka, India. This is my Instagram. Saya juga selalu share pasal medical knowledge dekat sana. Okay, so we are waiting for the train now. Nampak jerak besar dia. Nampak ke? Tak boleh belakan. Okay, sorry lah. Ni sebab travel dah seminggu, lepas tu sambung lagi travel. Yeah. So my body is stress. Stress. Sekarang ni kita tengah tunggu train. Mana bunyi tu? Macam tu kau nak pancat ni. Sumpah, tak kot. Mesti dia henti. Ni ke train kita? Weh, sumpah naik macam ni weh. Aisyah, Sumpah naik macam ni. Tak, betul ke ni train kita first of all? Wow. Chennai. Ha, Chennai Express. betul. Betul weh. Baik ah. Boleh duduk situ. Okay guys, so sekarang kita dah ada dalam train. Kami duduk sebelah tingkap. Elia. Klasiknya, tengok kipas dia. Kipas tak cuci. Kipas tak cuci. Lampu pun nyawa-nyawa ikan. Main viral ini. Atar ini ya, bariku. Okay, so sebelah saya ada uncle ni. Say hi uncle. Apa nama kya hai? Suresh. Okay. So Elia sebelah saya. Okay, so sekarang ni saya nak buat tour. Saya nak tunjuk dekat korang dekat dalam toilet dia macam mana. Kat sini ada cermin and ada sinki. So bolehlah nak basuh tangan ke. Dekat dalam ni ada toilet. So kita tengok toilet dia. So toilet. So this is the toilet. Dalam ni tak perlu ada aircon pun sebab dia ada natural angin. Perlahan je ni.
Kita akan sampai pukul 2.30. So lagi berapa jam? Lagi 5 jam. Yeah, that is my vlog. Okay. Where are you going now? I'm going to Kuppam next time. Kuppam. Your hometown? My hometown is in Maharashtra. Maharashtra. Okay, okay. Maharashtra, Sangli. Sangli. We are going to Chennai. Kita akan lihat. Oh, 30. Saya nak beli yang ada perkataan Chennai tapi tak ada. So tak jadilah. Thank you, Baya. Hari dah mendung korang. Harap-harap bila kita sampai Chennai tak mendung sangat. Okay, sekarang dah 10.30. Kita masih lagi dalam train. Kita akan sampai expected pukul 2.30. Sekarang ni hari masih dah mendung sikit. Are you sleepy? Little bit. Little bit. Sekarang dah pukul 1. Saya tidur 3 jam tadi. Ella dia baca buku je dari tadi. Aisyah manjakan dia. So kita berapa jam lagi nak sampai? Sejam setengah. Kita hampir sampai ke Chennai. Yeay! Selamat turun. Bye. Okay, Aunty dengan Didi kat belakang ni pun sama juga. Mereka akan turun ke Chennai. So Alhamdulillah lah sebab dekat train ni dia tak ada announcement. Dia tak ada bagi tahu kita orang dah sampai dekat mana. So kita kena tahu sendiri. Alhamdulillah nasib baik dekat belakang ni ada orang yang nak turun Chennai sama tempat dengan kita orang. So kita akan follow dia. This is Chennai? Okay, we already arrived. Kita sampai Chennai finally. Yay! Bye. Bye.
Okay guys, so kita orang dah sampai Chennai, Alhamdulillah. This is Chennai. So kita tengah tunggu Uber untuk kita go to our hotel. So thank you so much for watching. Untuk siapa yang dah tengok vlog ni daripada awal sampai habis, don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Untuk vlog dekat Chennai, saya tak buat vlog tapi saya ada buat TikTok dengan Reels. So kalau nak tengok saya jalan-jalan kat Chennai, boleh tengok Reels saya, boleh tengok TikTok saya. So I think that's all from us. Bye bye bye.